Tuan Steven Belanda. 3-star jet. Dipersilakan. Test. Okey. Okey, terima kasih kepada moderator kita. Menabung emas permulaan untuk bina kekayaan. Okey, selamat pagi dan salam sejahtera kepada Tuan Mentor, Tuan SJ, BP1, Presiden 5G, Tuan Azam, Barisan Leaders dan juga tuan-puan yang hadir pada pagi ini. Nama berita? Okey, baik. Tahniah kepada semua orang Miri dan aku nemu Ukara Miri ajak datai, bahkan orang Brunei Megak dan aku Ninga pun seluruh Sarawak datang dan juga termasuk dengan yang Sabah. So tahniah, beri tepukan tuan untuk diri tuan sendiri dulu. Okey, saya nak share sedikit tuan pengalaman saya lah. Tuan-puan, bagaimana dengan menabung emas sebenarnya boleh membina kekayaan kita lah. Okey, kami share sedikit pengalaman kami sendiri. Kami campur-campur bahasa tu sebab banyak bahasa boleh pakai lah. Dan orang Sarawak pun faham. Okey. Jadi permulaan dia begini tuan-puan. Pada tahun 2013 ada seorang anak muda daripada Sarawak, Seri Aman, saya sendiri. Habis belajar dan saya diterbangkan, dipostingkan di sebuah negeri di Semenanjung. Iaitu di Johor. Kata mudahnya di Kulai lah. Okey, Kulai Johor. Jadi bila saya mula posting, first posting saya di Johor, seperti biasalah kita ni baru habis belajar, dulu harapkan duit mak bapak untuk kita belajar. Tiba-tiba bila kita datang bekerja dan kita dapat duit yang banyak, sebab dah bekerja sebagai seorang guru, jadi masa itulah kita nak reward diri sendiri. Nak belanja itu, belanja ini. Saya sangat suka barang-barang yang branded sebenarnya tuan-tuan. Okay? Kebetulan pula dekat tempat saya di Kulai, ada satu tempat yang suka tempat shopping dekat Kulai. Ada yang tahu ke? Nama dia adalah JPO, Johor Premier Outlets. Rumah saya dekat 10 minit, 15 minit je. Jadi sehari saya boleh pergi 2 kali dan saya membelilah. Di situlah banyak duit saya dilaburkan. 2 tahun pertama saya bekerja. Barang branded ada kat situ. Jadi tuan-puan, sehinggalah tuan-puan satu rakan saya share satu artikel daripada Facebook. Dan artikel tu adalah artikel daripada dia punya tajuk dia 7 strategi saya bebas hutang. Jadi saya klik artikel tu bawa kepada satu blog muhamadzulkifli.com, iaitu blog mentor kita. Di situ tuan-puan saya mula membaca, baca. Oh, rupa-rupanya bila kita bekerja ni kita jangan asyik belanja saja. Lebih lagi kan, minggu ni minggu gaji, dapat bonus lagi, benteng kerajaan. Kita kena menabung. 2 perkara asas tentang kewangan yang saya baca 2014 yang mengubah kewangan saya sampai sekarang. Sangat simple tetapi memberi impak yang sangat besar. Pertama adalah definisi belanja dan menabung. Berbelanja maksudnya kita kayakan orang lain. Menabung maksudnya kita kayakan diri kita sendiri. Kata mudahnya tuan-tuan, kita dapat gaji hari ini dan bonus, kita pergi beli baju, beli kasut. Maksudnya kita tengah kayakan tokek baju tu untuk dia lebih kaya. Sebenarnya, kalau kita berbelanja. Tetapi kita ambil sebahagian dari duit kita, simpan untuk diri sendiri, sebenarnya kita tengah kayakan diri kita sendiri. Oh, okey, saya faham tentang belanja dan menabung. Yang kedua, tuan-puan, ayat yang kedua yang saya belajar Tuhan 2014. Kekayaan bukan dilihat kepada berapa banyak gaji yang kita dapat setiap bulan, tetapi berapa banyak duit kita simpan setiap bulan. Itulah kekayaan, tuan-puan. Bila saya dah makin banyak membaca, tuan-puan, baru saya faham. Memang betul, tuan-puan. Kekayaan bukan soal gaji, dia soal tentang tabungan. Gaji besar, gaji kecil bukan penentu kepada kita kaya, tapi tabungan. Jadi bila saya tahu tuan dan saya faham, okey, saya nak mula menabung. Dengan RM100 tak berjaya. Okey, sebab korek balik. Dan saya terus mula buat decision menabung emas. Menabung awal bulan, hujung bulan ada 1 gram. Menabung lagi, ada 2 gram. Menabung lagi, ada 3 gram, tuan-puan. Dan lepas 1 tahun lebih, tuan-puan, saya menabung emas, saya ada satu tabungan yang cukup untuk sebagai kahwin tanpa hutang 2016. Okey? Jadi bila cerita tentang emas, tuan-puan, dia bukan sekadar satu logam yang cantik, tuan-puan, tapi dah satu aset yang membina rumah tangga saya lah. Okey? Kalau rasanya saya tak jumpa emas, saya rasa hari ini pun isteri saya belum milik 100%. Masih milik bank. Ya. Buat personal loan kan? Dia paling cepat sekali. Jadi sekarang 100% milik saya lah sebab dah tak payah hutang kan. Okey, jadi tuan-puan, dari situ saya tahu, oh rupanya ni satu aset yang sangat bagus lah. Boleh membina rumah tangga tanpa hutang. Dan saya terus tuan-puan,
Dari situ tuan-puan, apa lagi yang saya buat tuan-puan lah? Oh, saya cukup dana kecemasan saya 12 gaji, 12 bulan gaji. 5,000 darab dengan 12, 60,000. Settle dengan tabungan emas. Kemudian kereta saya tuan-puan 3 tahun lebih awal saya selesaikan dengan tabungan emas. Kemudian saya memiliki rumah pertama saya dekat Semarahan dengan tabungan emas juga tuan-puan. Sebab hanya satu sebab saja, saya nak ada simpanan. Dan sehinggalah dia mengubah diri saya, kewangan saya menjadi lebih baik, lebih kaya daripada sebelumnya. Okey, balik pada cerita tu tuan-puan. Sebenarnya tuan-puan, tentang dealer ni tuan-puan. Saya sebenarnya tuan-puan, pada bulan Mei 2018 saya jadi customer. 3 bulan kemudian, bulan Ogos saya jadi dealer. Sebab saya dapat duit lebih. Jadi, bila saya dapat duit lebih tuan-puan, saya tak nak duit ini dibelanjakan. Jadi saya average jadi dealer. Tak nak jadi dealer pun jadi dealer. Betul tak itu? Masa tu. Sebab kita dah buat belian besar kan. Jadi kita kena jadi dealer juga. Tak nak jadi, tak jadi dealer juga. Jadi tuan-puan, selama 1 tahun tuan-puan, saya tak share tentang orang ramai tentang simpanan emas ni. Selama 1 tahun. Walaupun saya adalah seorang dealer private gold. Sebab saya nak simpan ilmu ni untuk diri sendiri saja. Saya nak kaya sendiri. Sehinggalah tuan-puan, pada pertengahan 2016, saya join satu event, jumpa dengan Tuan Zul. Tuan Zul bagi tahu, Cik Steven, kenapa tak share dengan orang ramai tentang simpanan emas ni? Bagi 1 minit. Kenapa tak share dengan orang ramai? Kalau Cik Steven tak share dengan orang ramai, Cik Steven ni selfish. Simpan ilmu seorang-seorang. Dari situ tuan-puan saya buat decision tuan-puan. Saya nak share dengan orang ramai. Okey, saya nak share. Siapa nak saya bantu, siapa tak nak tak apa. Saya share tuan-puan. Tiba-tiba bila saya nak bantu tuan-puan, saya telah berpindah ke Miri. Di sini. Daripada Johor Miri, tapi bukan dekat Miri. Kami rasa kita orang tahu bagaimana Miri, kami pindah di Marudi. Marudi 2 jam daripada Miri. Dan kami pindah ujung tahun 2016. Ketika jalan yang sangat rosak. Kereta kami pun saya dapat masuk sebagai kereta kecil. Jadi kena pakai kapal tongkang, semalaman baru sampai dekat Marudi. Lepas 2 tahun, saya dapat keluar. Okey. Bayangkan tuan-tuan, lepas saya dapat sekolah 30 minit daripada Pekan Marudi, saya ada internet. Jadi macam mana kami nak share dengan orang ramai tuan-tuan tentang bisnes private gold ni, nak bantu orang ramai ketika dengan keadaan yang susah. Bermula pertama sebab apa tuan-tuan? Pertama sekali adalah kalau kita nak bantu orang ramai mendapat emas di private gold ni adalah semuanya kita boleh belajar secara online. Selagi ada internet, kita boleh belajar tuan-puan, nak bantu orang, dapat ilmu. Yang kedua adalah, walaupun kami setengah hari di sekolah tak ada internet, balik semula berpuluh-puluh message datang bila sampai dekat Pekan Marudi, kami boleh bantu orang dengan online saja. Okey, dengan online saja. Jadi andai kata kita orang situ duduk di pedalaman, selagi ada online, tuan-puan pun boleh berjaya. Mungkin kita orang duduk di bandar, selagi ada online, tuan-puan pun boleh berjaya. Apatah lagi kalau tuan-puan duduk kat bandar, lagilah tuan-puan boleh berjaya. Sebab yang kat bandar, sebenarnya tuan-puan, orang-orang Sarawak, kita orang pun boleh juga bantu orang yang dapat emas. Selepas kami share tuan-puan, hari tu penyimpan emas di bawah rangkaian kami dah lebih 50,000. Kini tu. Okey? Sebab bantu orang je. Dan sebab ya tuan-puan, kami dah bersara awal daripada bidang perguruan. Sebab bersara awal ni beza, dia bukan soal tentang, kata Mentor tadi, bukan tentang umur, tentang kewangan. Masih muda-muda pun kita boleh besar. Sebab kita dapat passive income yang kukuh daripada bisnes private gold. Jadi, mungkin kami orang Sarawak boleh, kita orang pun boleh. Terima kasih.